Fasal membangun bersama Islam yang bermula pada tahun 1990 hingga tahun 2013 telah membuka dimensi baharu dalam pentadbiran di negeri ini. Seterusnya pada tahun 2013 kepimpinan negeri beralih kepada fasal merakyat membangun bersama Islam yang diteruskan hingga tahun 2023. Selari dengan dasar hayatan membangun bersama Islam, penerbitan modul ini menekankan kepada pendekatan psikospiritual berteraskan nilai Islam dengan memberi fokus kepada pembinaan jiwa, kejelasan niat dan hayatan budaya itqan dalam perkhidmatan awam.